Okay. Okay. So kita alhamdulillah sampai pada masanya, walaupun lewat tapi diorang tak start lagi. Diorang baru pergi kedai mamak. Katanya hari yang penuh mendaki. Amy dengan Gusto. Ada bau servis tu. Dia kotor dengan itu buka. Oh ya. Kalau bukan tak guna ya. Kita berhenti kat mamak jap. Baru 30 km. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? Kita dah selesai breakfast. So sekarang nak sambung perjalanan kita mendaki bersama Ida. Say hi sikit dah. Hi. We are going to Fraser Hill. Let's roll it. Aduh, samalah. Dah pernah naik? Ha? Dah pernah naik tu? First time. Samalah. Naik kereta naik lah. Dengan bicycle first time. Samalah kita cubalah ya. Yes. Cuba jaya. Kita ada semua geng-geng basikal. Mr. Ernest here. Darren here. Restoran Alim Maju.
54 km. Terrehat sekejap dekat Family Mart. Yang ni laju. So anyway, kita beli sampingnya. Kata Amy kata dah laju gila. Kita beli sesuatu lah. What the fish? What the fish? What the fish? Relax dulu. Masuk lagi 20 km. Tu lah, sempat mimpi dulu lah. 20 sabar lagi. Biasanya naik sangat sejuk. Sangat sejuk Panas kan? Dalam pukul 11 lewat. Masa menunjukkan pukul 11 pagi. Sangat panas. So kita bertedur kat sini. Dia yang paling teruk ialah kena jalan sampai sini. Jimmy sekarang belum paling teruk lagi. Belum? Kampung nasi petak. Buaya. Bukan buaya lah. Buaya darat sini ada. Buaya darat. Hati-hati ah. Lepas kon mau iya lah. Cik lagi dia buaya tau. Time hari ni dahsyat. Dia tinggalkan kita macam ni lah. Tak, sebab tak boleh stop. Kalau stop aku dah tak bergerak dah. Kalau stop aku tolak basikal, serius. Budak-budak Sohai Cycling Club. Sohai Cycling Club. Dia dua-dua ni dia. Sudah tukar nama. Mana? Oh, panasnya. Ya Allah. Lip. Okey, kita dah sampai pukul 11 suku dekat atas ni. So ambil gambar. Cepat. Pali. Annyeonghaseyo. Pali Cycling Club. Pali Cycling Club.
tak balik sebab hujan. Mata aku merah. So tadi aku tak boleh cycle langsung sebab hujan. So hujan campur dengan peluh, so mata jadi sangat merah dan aku tak boleh cycle. So it's very dangerous just now. Can't see, so I have to stop. So now we stop for cendol and Pokok Ekor. Together with the rest of the team. Semua sudah sampai? Ada lagi? Saya ingat ada yang dekat sana. Oh ada? Dekat basketball. Gambar, yang penting gambar. Yang bagi orang keluar. Dekat dalam train menuju ke stesen apa? Apa Central? Kepong Central. From KKB Kuala Lumpur baru punya stesen tadi. Kita park kat sana lah. So basically total duration kita cycle dalam berapa kilo kan tadi 100 tau. 100 kilo. 100 kilometer. 120. 120. You dapat 120. So kita orang punya 115. kita orang punya kilometer tak sama sebab ni sampai dulu, lepas tu hujan. So apa ni, aku punya kilometer rendah sikit lah, 100 lebih je kot. 100 gelap. Dia diskaun banyak, tak aci. You yang suruh U-turn tadi. U-turn. Yelah, sebab dah hujan. Dia Amy yang suruh U-turn. Sebab dah hujan ni yang leader kita orang kata patah balik. Okay lah. So ni everybody. So Gusto ni telah naik. Sikit lagi nak sampai Fraser. Sikit lagi.
Fraser. Maksudnya Din, kita kena buat juga naik sampai Fraser. Tapi nak buat lagi sekali macam